Saya minat kat seorang janda. Ni baru best. Tapi isteri tak bagi kahwin. Macam mana nak buat? Dosa kat saya untuk kahwin senyap-senyap. Baik. Kalau kita dah ada isteri, dia dah ada isteri, lepas tu dia tengok seorang janda, dia minat pula. Okey? Jawabnya, tak ada masalah. Itu bukan masalah. Kerana penyakit laki-laki ni, dia suka perempuan. Siapa sini tak suka perempuan? Angkat tangan. Kalau tidak gay, mati pucuk. Tahu tak? Zuyyina linnas hubbu syahwati minan nisa. Allah jadikan lembaga makhluk bernama lelaki, diinstalkan dalam tu satu application sukakan perempuan. Tahu tak? Waktu orang lelaki bila dia kahwin, ada bini. Dulu tak ada bini, dia nak kahwin. Ada perempuan yang menemani hidupnya di rumah. Bila dah ada bini, dia pergi jalan, pergi KL, pergi Sogo, pergi Jalan Tak, pergi mall, pergi tu. Dia tengok perempuan, ui yo, lawanya. Faham? Dia tengok, dia minat pula tak? Cuma jawab, jangan pelawak. Minat pula tak? Suka pula tak? Itulah lelaki. Faham lagi? Itu penyakit dia. Bukan makna kahwin. Dia suka perempuan. Dia ada bini comel, putih lepu, hidung macam burung raja udang lah bini. Dia tengok perempuan, yo, wow, yo, wow.